Okey, dah sampai campsite Buloh Perindu. Dapat lepas 2 kereta, 4 tak lepas. Okey, sekarang kita tengah loading barang. Okey, tu campsite. Sekejap lagi kita tengok campsite. Okey, Buloh Perindu campsite. Kita iftar dan bersahur minggu ni kat sini. So kita booking 2 pangkin. So ni jadi pangkin utama. Wow, bestnya air. Kalau tak puasa boleh berendam. Kau letak jauh sikit, tentu aja pusing kan kau nak pergi usah. Yang kau biar je. Tentu. Bestnya air. Apa dah aku duk nak cakap si baik. Aku dah Pukul berapa dah? Nak pukul 3. Pukul 3 dah? Okay, so sekarang kita pukul 3. Dia dah keluar GL je. Okay, nelayan kita cuba mendapatkan ikan. Kita kena berdiri ya. Macam mana? Itu kena berdiri ya. Masak kat bawah ni. Dua-dua. Letak kat yang ni. Apa bantal ni? Oh, punya mana? Ni ya. Ya, ah. Ada. Oh. Okey. Apa baik? Buruk. Ini buruk. Apa? Apa yang sama tu? There go. Oh, tak betang sikit. Nampak ikan. Mana netas? Tiga apa ni? Ikan tiram. Mak, sampai ni dah. Oh. Ini bawah ni. Dia macam apa hitam halus tu kan. Boleh melilang ni. Pasti lah. Ha? Ni yang daripada atas tu lah.
yang naik 4 wheel dah sampai. Yeay. Okay, sampai juga akhirnya. Sampai. Main ni sikit kot. Tapi standard okey. Kita boleh keluar. Tak boleh. Aku tengok yang first tu. Tak boleh. Pun kat habis kat Tu saya cakap memang tak lepas yang mula-mula nak masuk kan. Yang sebelum masuk sawit kan. Itu pun tak lepas. Aku cakap parking dah sawit cakap. Bukan nak tengok parking sawit. Apa yang nak turun tak lepas. Bodoh sikit nak sawit. Kan elok ke? Mula-mula tak lepas. Kalau dia mula lepas Ya. dia terus. Nak reverse balik. Temik kat tepi lah. Bau start dah masak tu. MD2 MD2. Tahu apa pun menu dia. Nipis man. Lepas tu? Belakang dia pula. Memang meja lah. Nak tukar dia punya outlet dia, nak tukar baru. Semua nak buat. MIT dia, aircon kita beli. Semua tukar. Dia punya fiber. Semua dalam fiber baru. Buat apa tu? Tak payahlah rakam. Wah, awak apa? Baru belajar potong nenas ke? Tak tahu pula dia nak kena potong macam ni. Selalu kokak. Depan tu kalau lajak macam dia sampai sini. Mana? Jalan depan. Tak bono kenapa? Tak sampai hati nak pakai. Naik gagal. Parang apa saja. Bawa. Bawa lah. Siap. Ini nak buat tu. Kita potong juga. Ya, besar-besar. Sedap kan? Angkat kelapa tu. Kau dah? Kelapa tu kau garam tu. Kelapa basah. Kelapa tu. Tengok dia punya nak buat budak dia. Apa dia? Tak apa.
Goreng tu, goreng berapa jam? Belah dua tak? Ha. Kan jadi arca kat sini kan. Dengar tak Ibang eh? Apa ni? Nas pun tak pandai. Betul? Betul lagi? Apa? Tadi tak nampak. Dia macam kat Kelantan tu etok tu. Etok? Oh, etok sama ya. Okay, dapat remis. Sumin. Kat sungai tu. Jumpa apa? Oh, tengok ikan ada 2-3 kilo. Jangan, ni macam memerang ni. Aku takut tepat kan. Tu pasal aku malah nampak macam-macam. Okey, tu pelapis tu. Dia kalau boleh duduk ni sampai kau biar 2-3 jam boleh balik. Kau bayangkan. Ini aku duduk kat kolam renang kan. Daripada pagi sampai petang itu dia. Ribu melompat. Kain. Kain. Kain warna oranye. Kain tadi. Tadi atas meja sana. Ini tadi kain tu. Dah lah. Ada nak minum air lain tak? Brandy cocktail. Ni air kosong tadi. Air Malam lah. Teh tarik akak malam. More apa? More. Kodok pisang. French fries. Ikan bilis. French fries. You tak bawa ke? Ngam. Kita dah go. Tadi nampak popiah tadi mana popiah? Kat belakang. Tak agak kopi ah. Air batu. Panas. Air batu. Masak tu. Air batu atas tu. Mana popiah air batu? Oh, padu ah. Dia punya ni. Popiah. Jumpa. Ya. Go. Dah. Masak air dia sikit. Dia kena pecah kan? Ada buku macam tu. Bukan yang kita tu. Bagi sudu tu boleh? Sudu.
nasi. Sekejap. Dah siap ke? Dah, senang lah. Oh, dia punya ke apa? Saya ambil dia tawar lah babi goreng cik. Ni goreng. Apa ya? Lucu. Lu tinggal. Oh, nak tambah lagi. Kami makan sekarang air masuk je kan, nasi tak boleh. Macam best lah ni. Ya, air siapa nak air? Lu bagi senduk hitam. Enggak. Nasi dua. Sikit dulu. Sikit. Nah. Pakai buang. Kalau pakai yang ni Itu tak cukup. basuh. Pinggan ni ke? Oh, nasi. Biar. Macam Coba ni. orang 80 berapa? 82. 84. Ram. Ni keluar balak ni juga. Ini simbang air. Dia kata daripada 84. Dia buka. Tempat ni. Kita malak. Ingat dia air tu. Kita pergi tahu berapa tak ada. Kan? 5 tahun lepas. Itu saja masuk ah. Saja masuk Ya, ah. aku tak ada. Saja masuk. Ni ada papan tu. Sorry, tangan kiri. Makan nasi. Ha? Makan nasi. Kau nak makan ke? Kurang satu tinggal. Alah, lewengnya. Mana sayur? Belakang. Tak lepas camar, adik lepas lu sempat. Siap duduk dekat simpang 4 jam ni. Dekat simpang tu 4 jam Sampai lebam. Sampai biru ni. Tak ada sweater. Tak ada sweater. Kira tu aku kat bawah. Dengan kawan dia seorang. Tak ada sweater, tak ada makanan. Apa ya? Yang Betul lah. Deloy. Ulu sepat. Ulu sepat, Deloy. Simpang ni ke benuk apa? Simpang ni lah, simpang nak ke camar. Simpang ke Jamah. Oh. Kaiman sama kan? Betul. Belum nak pergi Maggi. Boleh Ini masuk daripada mana ni? Kan? Depan Maggi. lemeng. Maggi tu lah. Lemeng. Daripada Ulu Sepat, simpang ketiga belah kiri pergi ke Camah kan? Tak, ni ke atas kita orang buat single. Ini Buat single. single. Oh, Saya. Aku bawa kawan kapal seorang, budak okey dia, bos kecil. Bos kecil. Bos kecil. Dia sampai dekat puncak view muka senyum. Okey, wah okey ni. Kita orang cakap okey ni cantik. Cantik memang semua sampai ni macam kan. Dah kat Dia ada 4 satu simpang antara mana? Ulu sepat dengan mana? dekat bawah. Dekat bawah lagi kan ada nak apa tu Dekat yang dia sungai, cakap kat tu nak sungai pergi betul kat sungai tu. Bukan orang kali ke? Bukan. Satu Kat nak mana? ke yang nan nak yang Sungai Lengweng. Bukan ni dah lepas. simpang antara sungai Ulu Sepat dengan gunung apa satu ni? Camah. Bukan Bukan Camar. Camar. Bukan Camar. Benuk. Gerah. 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 Simpang Gerah. Gerah. Gerah betul. Itu kat bawah lagi tu kan yang Bawah dekat lah. sungai tu kan Dekat sebelum sungai. cross. Itu yang Itu yang abang saya jatuh kat situ kan. Betul. kat sungai tu. Titik kat sungai tu kan. Betul. Ada korek. Jatuh atas kayu, jatuh dalam air aku. Siap pilih tempat tu, siap pilih tempat ni. Mana nak jatuh ni kan. Banyak landing tu. Lambat. Boom. Balak besar.
Tapi ni orang asli dah buat jambatan dah kat situ baru ni bang. Dah ada jambatan saya tengok yang terbaru ni. Ha. Tak nak menari tu. Nah, tak payah nak berlari dah. Cak dia lepas. Bunyi tu. Kilir pun nak jatuh. Ya, mana tengok dua. Pergi sedap tu. Katanya tu lah. Selalu lari ni. Ha. Dia lari tu. Lepas Dia rindu, jatuh. Betul. Kalau lompat dia batang lompat. Jom mak tu. Kilir pun nak jatuh. Kau dah ada guide apa maling gunung tu. Tak kau cari yang Perak Sorak apa Kelantan Sorang kan. Dia cukup lah. Enggak. Boleh kan? Ijal boleh lagi lah. Ha? Ijal boleh. Dia boleh lagi. Ijal boleh. Belah Kelantan dia cakap dia boleh. Dia memang Kelantan dia kau. Ha memang lah. Kelantan pun. Dia macam Tapi pasti kalau nak betul lah. Ha. Kali ni kalau pergi kat Pah kawan saya kena naik atas lah. apa-apa. Alah porter ada. Kat Pah Belenggang go dari bawah. Tong. Sampai level Siapa bawa beg ni? porter. Oh asli. RM70. 75 kan? Ha, dia Berapa? 75? Oh, upah dia. Ha, dia tunggu dekat drop point tu. Ha, dia tunggu situ. Siapa nak porter? Ha. Ha. Naik camar dia. Sama. Sampai ni lah, sampai leweng lah. Daripada starting point. Itu camah kan yang Eh. tu. Poster tu Sepat camah. Oh, udah sepat lah. Udah sepat. Lu sepet tak? Tak lah. Tak. Camah, camah Oh, ambil. camah, Ah, camah. camah Ya, dia. betul. Camah yang ambil. Yang aku load aku punya ration dalam tu. Dia ikut belakang orang asli tu kan. Habis kapal pikul ke beg? Dia pikul. Saya mula sepet, pikul. Lu sempat dia pikul. Cuma tak Pikul lah. Ini asalnya. Tulang besi urat dawai kan? Mestinya. Ya, kapal macam tak pikul dia. Ya lah. Ya, kerana cik ciduk tu kan. Dia Oh. pun pikul beg dia. Yang dia pewai, dia berapa kali pewai Bang kan. pun kita orang tiga kan lah. Dah gelap pun sampai. Ya, abang nak makan lah. Makan. Eleh. Kau ambil doa aku. Apa ni lah. Hari tu Buat mata nak lagi. macam dekat Kuala Lumpur. Tapi Kuala Lumpur macam ni Ganggang betul lah. Tengok bang. Bang, Bang, dia dapat bawa. Macam Cantik mana? bawa. Ini macam rumah istirahat orang tu. Setiap minggu orang datang kan. tapi sungai dia lagi besar. Sungai dia Tak, lagi luas. macam ni dia boleh dapat tanah tu. Itu yang masalah agak. Cina. Ya, saya ada tokong lah. Cina Ha, tak? saya Saya ada dah tokong. masuk dah. Saya silap jalan hari tu. Nak cekkan site ni. Jangan tak semayang dia ni. Ha? Jangan kita tak semayang. Itulah. Yang Orang kan banyak duit. Jom lah. Lagat dia tak lagat. Cam lepas. tu nak kerja. Cam lepas. Pergi mana? Jom yap. Jom yap jangan jahat. Jom yap jahat jangan. Aku. Dia Kau punya, boleh move dekat dia sini. punya boleh tahan enggak tu dia punya track panjang. Jauh. Jauh. Nanti kau macam liang tu lah yang kau patah. Ni apa? Kodok pisang. Pisang. Kodok pisang. Macam rasa? Panas. La ilah. Tak panas. Panas. Nak tengok dalam dia okey. Panas. Dia kena pusing di depan. Minyak tu biar akak saya nak goreng balik ikan saya. Oh, okey. Dia kata dulu si kodok ni tak boleh kahwin. Ayu. Punya dah jatuh dua dah. Oh, ya ke? Kami kerugian ni. Oh, Okey, 2 tolak. juta rugi tu. Tolak. Saham dah jatuh. Wah. Cakap dengan apa ni? Cakap dengan Kak Syah. 2,000 jalan. Kak Lum duduk ni ke? Di rumah mak je. Okey tak dalam ni? Sedap. Siapa yang Dah masak tak dalam. Sayang dah okey tak? Dia tak kuning kan? Yang hitam tu boleh angkat. Dia kuning yang biasa. Tapi belakang tu tak boleh lagi nanti. Oh tak tu. Ha. Dia kata kena pakai sudut yang plastik. Ha. Tak apa golek-golek kan. Mula-mula mana tak pandai dia naik. Tapi
Cara cantik je mana dia. Angah tiba di satu Satu je tengah masak air. Potong siap-siap lah. Besok tu masak je apa sayur kan. Sayur air lah. Kan? Nasi tu pun ada lagi tu. Kan? Kalau tak basi lah. Tomato ayam tu ada lagi. Moga-moga tak basi kan. Itulah. Buat tadi panas-panas ni. Masak sahur, kita masak sup sayur. Masak. Ada? Nah. Okey, 7:30 pagi kita dah keluar nak pergi kerja. So husband dengan kawan-kawan yang lain masih kat dalam. Maybe diorang keluar